Bos dia ada offer sambung kontrak. Sambung. Lepas tu, Dia ingat dia nak terima. Tapi itulah dia nak tanya abang dulu. abang penat dia. Penat tengok dia. Aira selalu tanya bila ibu nak balik. Dia tak boleh tolak tawaran tu abang. Cukup ya. Biar abang yang ambil tanggungjawab ni. Langsung tak boleh nak bawa bincang. Hello. Aku masih tunggu awak jawab. Kenapa awak call? Okey ke? Kenapa awak tanya macam tu? Sebab suara awak macam tak okey je. Saya okey. Cuma penat je. Kenapa? Irsyad dah bagi awak sambung kontrak. Dah lah Faris, saya tak nak cakap pasal benda ni sekarang. Nanti awak free. Awak call saya.